I cantik tak je sini? Pelankan sikit muzik, nanti orang tak dengar suara I. Sebab I nak praktis suara I bercakap dengan Perdana Menteri nanti. Ya? Sila bagi tahu betul-betul. Sebenarnya bila yang siapa yang call you, bila dia orang call you ah? Hey. Hey orang tua. Tengok. Orang tua. Dah lah ubah banyak. Tak nak cakap cepat. I pakai sekejap je lepas tu tak nak pakai dah. Tengok dia yang beria-ria ngutuk aku nak potong rambut lah. I love it. I pakai. I pakai. It's okay. I pakai, tak boleh. Tak apa. Duduk. Jangan diam manja ni. Dari depan kameraman tak nampak nanti. Oh, sweet. Penyokong Liverpool pakai baju Manchester United. Dulu Faizal Chelsea down. Now Liverpool down. Bos, look up. Macam ni. Tangan kena kat belakang. Yalah. Okay, cepat. Sandar. Tak nak sandar. Sandar lah, macam nampak. Sandar lah macam nak make up. Tak nampak muka. Tangan. Okay. Sandar lah masa nak make up. Okay, kita kena pegang tangan si Lempol sebab si Lempol nak tutup Kau tak boleh pegang. apa ni? Manchester United. Saya bangga menjadi penyokong Manchester United sebab selama 5 tahun saya bekerja Chelsea down. Ingat lagi tak? Dulu Faizal kena pakai jersey yang kita gaduh-gaduh kat kursi tu kan. Now, si Lempol down. You down you boss. You think you boss? Boss? Oh, dah lah bersubahat. Dah dapat sebenarnya jawapan tak nak bagi tahu kat kita. Saya penat lah bagi tahu dekat Twitter tu tolong. Aku dah malam mimpi parang lah, gergaji lah, gunting lah. She wanna cut my hair. Mirah muka. Kak kena. Take picture lah. Must take picture. Wait. Adik, tolong Kak Farah, adik. Nabi tolong Kak Farah. Okay. Sabar. Belum. Okay. Sana. Sana, bos. Bos ya. Dengan tweet dah. Hello. Sekejap. Faizal ingat Farah kan. Tak biarkan Faizal. Tak, tadi dah. Okay. Dah. Nak dua tak? Satu, dua. Sekejap. Mas. Kak kejap mata masuk mata. Sekejap, sikit. For pictures. Handsome sih. Okay. Cukup. Buka Saya belum. Hey. Jangan bos. Aku rasa aku dah tak stay ya. Jadi for real ke, Mek? Ria, aku ada kerja. You're right. Betul.